Jom kita semai sawi Jepun. Let's go. Ini adalah projek untuk hidroponik yang semalam saya post. Ini adalah bahan-bahannya. Kita dapat kat kedai RM2 je. Kita pakai span untuk menggantikan media tanah untuk kita nak semai benih kita. Jadi kita kena potong sendiri. Ada juga yang dah siap potong ataupun korang beli rock wool. Kenapa kita kena pakai span? Kita nak mudahkan untuk kita nak alih ke dalam tempat hidroponik kita. Cara jimat dan cepat, kita kena buat sendirilah guys. Kalau tak, kena tunggulah online tu sampai. Nak buat petak-petak, kita kena belah pula tengah-tengah petak tu untuk kita nak letak biji benih tu. Konsep hidroponik kan dia tak pakai media tanah, jadinya kita kena pakailah media lain. Ni benih sawi Jepun kecil-kecil. Sebelum tu kita kena basahkan dulu. Basahkan dia dengan cara spray ataupun rendam ataupun tekan-tekan dia sampai basah. Dah siap, kita kena letak biji benih satu persatu. Macam ni lah cara dia. Buka dia punya lubang tengah yang kita potong tu, lepas tu kita letaklah biji benih. Saya letak satu lubang, satu biji benih. Satu lagi, biji benih tu jangan letak dalam sangat tau, letak atas permukaan sahaja. Kalau tak nanti dia susah nak tumbuh. Lepas tu kita dah siap, kita ambil tray tu, kita kena siram sekali lagi. Jangan kuat sangat, nanti benih dia semua terabur. Lepas tu tutup dia dengan plastik hitam, letak dia pada tempat yang redup, jangan tempat yang panas tau. Next saya nak tunjuk macam mana saya bancuh baja A dengan baja B. Satu set ni 50 kilo, jadi kita kena pastikan air yang kita letak dalam setiap tong tu kena sama. Kacau sampai sebati dan pastikan jangan tercampur A dengan B. Dia sangat kuat pati ni, boleh menyebabkan baja kita rosak kalau kita campur pati dengan pati. Siapa nak tengok part 3 saya dilutekan baja ni dan kita tengok perkembangan benih kita, komen kat bawah. Bye bye.